demam tinggi, badan sengal, batuk kering, doktor kata awak kena influenza A. Tapi apa beza influenza A dengan B sebenarnya? Dan bila kita perlu makan Tamiflu ni, dua-dua influenza ni disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan. Cuma beza dia, influenza A ni jenis yang lebih kuat dan cepat merebak, boleh sebabkan wabak besar. Contohnya H5N1 atau HTN2. Influenza B pula cuma jangkiti manusia dan selalunya lebih ringan, datang waktu hujan atau akhir tahun. Simptom dua-dua hampir sama, demam tinggi, sakit kepala, sendi sengal, batuk kering dan lesu. Cuma kalau influenza A biasanya datang tiba-tiba, suhu tinggi dan rasa nak rebah. Influenza B lebih perlahan, macam selesema berat. Kalau anda golongan berisiko tinggi, ibu hamil, warga emas, anak kecil atau ada penyakit kronik, doktor mungkin beri Tamiflu, oseltamivir untuk elak komplikasi. Dan satu lagi, jangan ambil ubat tahan sakit jenis NSAIDs macam Brufen atau Ponstan masa demam virus tanpa nasihat doktor. Sebab boleh jejaskan buah pinggang bila badan tengah lemah. Gunakan paracetamol, rehat cukup dan minum air banyak. Saya Dr. Rai, musim influenza ni jaga imun badan, jangan panik tapi jangan ambil mudah juga.